Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita turun lagi di Pantai Biskawai. Hari ni sebelah-belah sini orang tak ramai sikit lah. Tapi tempat sana dekat villa ke apa, kawasan-kawasan Mek Zainab tu penuh. Ni kita main tempat minggu lepas. Kita terus sini balik mencari mani-maninya. Hari ni kita guna dua batal je. Hari ni kita main Apollo belakang dua batal ni. Kita pakai udai koyak macam biasa lah. Hari ni kita tak beli udai hidup. Okey, apa pun kita set up dulu apa yang patut. Let's go. Pertama kita pakai perambut buat hari tu lah. Boleh guna lagi ni. Kita guna ni lah untuk mencari ikan glamour. Hari ni misi mencari glamour, ikan cecaru lah. Bagian ada tu, nampak ada naik. Kita mencuba nasib. Air ini keruh sikit hari ni. Keruh sikit. Hari ni kita terus sore hari ni. Hari ni terus sore. Kata ngai tak lama dah. Ngai metai. Sana ambil anak pula. Okey. Ni kita pakai Apollo. Dia nama Fire Eagle. Saya lapar. Saya saja ni. Saya saja target konge ko. Ni batu kita pakai batu saya 80 gram. Okey. Okey. Udah kopek, kita beli tak banyak lah, dalam setengah kilo. Siap-siap lalu macam biasa lah. Kalau kita potong siap-siap ni tak lorak lah kalau nak ngai. Ni Apollo ni tak jual kedai ni. Ni buat sendiri ni. Kayak sahabat tanya kata pakai Apollo ke apa dia ni. Ni Apollo buat sendiri. Okey. Baringan pertama. Semoga ada manis-manis. Bismillah. Hari ni turun tak lama lah. Pukul 11 tu kita balik lah. Kita sampai sini pukul dalam 8.30. 8.30 pagi. Pukul 11 kita sipir lah. Nak ambil anak sekolah pula. Okey, setup kedua.
Ada tarik gear tu. Tarik gear tak kasar ni. Takut-takut gelama-gelama birak. Tak apa. Ada rezeki adalah boleh buat laut hari ni. Okey, baling yang seterusnya. Semoga ada manis-manisnya. Ada bagi tu, tali kendor tu. Bismillah. Ada. Air nampak kekuh je ni. Tak kata jadi sangat. Boleh lah kata. Mana tahu nak ada rezeki tak. Tak cuba tak tahu. Ada. Dua-dua ada tarik ikan ni. Ada. Tak kasar ni. Adakah? Ada manis-manisnya. Oh, ikan plato. Strike pertama. Kasar juga. Okey. Malingnya seterusnya. Semoga ada manis-manisnya. Bismillah. Okey, comel. Tapi dapat jauh-jauh. Main dekat. Oh. Makin lalu, letak makin lalu. Tak ada lama. Okay. Rezeki. Letak makan. Halus. Ikan keronge. Ada juga lah manis-manisnya. Bismillah. Tak ada nak tunggu lama. Letak makan. Nampak akak. Rasa agak ingat sikit. Halus ikan kirung. Kagak dulu, cek upil tu. Ada manis-manis ke? Oh, ada tarik ikan ni. Rezeki. Ada strike manis-manis. Asal. Semoga ada manis-manis.
galak. Ikan galak ni semua tak tahu. Kasar kau. Halus. Ikan halus-halus ni makan ni. Tak letak. Oh, ada. Ada. Halus. Tak apa. Janji ada budak laut. Semoga ada manis-manisnya. Bismillah. Dah tarik ke. Tak gagal sangat ni. Okey, kanan. Kalau main Apollo gitu lah. Kata tak ada. Kalau main sebatai, kita malah boleh masuk. Main dua batai cepat sikit habis upah. Habis upah awal, balik awal. Ada tak rasan. Ada strike. Ada manis-manis. Oh, ada rezeki. Jadilah budak laut. Banyak boleh? Ha? Duk tak duk? Naik kong saja. Bak mari saya tunggu ala kok nu mari. Boleh ikut gelama tapi gelama biga. Pakai polo. Nak main udah hidup malah. Jadilah. Jadi naik. Kecil. So, bau-bau ah. Ya. Ikan Allah langit kapon. Ikan kapon yang sini. Oh, duduk borok dengan sahabat kita sebelah tu. Oh, boleh rezeki ikan kong ni. Dia kasar-kasar juga kong ni. Ada saya juga. Rezeki. Kita pergi dah tempat dia dah pula. Ngai situ. Rezeki kata mari dia tak saja ini. 2000 years later. Baling tempat lain pula. Semoga ada manis-manisnya. Bismillah. Jauh sangat dengan kereta tu, kita beralih tempat sikit dah. Ada tarik ikan tu. Bismillah. Ada tarik ikan. Letak nyuk. Oh, puas hati. Tapi kat campur-campur dengan ikan anak seliding kan, seliding ikan kunyit. Ikan kong ni tak galak mana lagi. Kalau betul-betul galak letak nyuk makan lalu. Tak galak. Ikan tak kasar sangat. Makan tak apa. Budak naik ada lah. Jadilah.
Ikan panggil ikan cumi. Kita panggil ikan kekek. Salah. Ikan cumi. Baling yang seterusnya. Semoga ada manis-manisnya. Bismillah. Okey, comel. Oh, ada tak ikan dah. Ni berat ni. Ada bagai ke? Ada mani-mani juga. Alhamdulillah. Kasar-kasar juga. Boleh ambil dah. Nak upengai pun tak ada dah. Boleh lah. Walau semoga ada manis-manisnya. Bismillah. Dekat-dekat lah. Oh, tadi letak ni. Tak ada letak lagi ni. Oh, kasar lopak ni. Oh. Berapa ekor ni? Ada strike ke? Oh, kasar lopak ni. Oh, rezeki. Oh, kasar-kasar. Rezeki kata. Oh, kasar. Puas hati. Anak seliding kita buai. Bismillah. Oh, penuh nak nampak. Letak nyuk. Jadi dah. Galak-galak sungguh ikan. Ada tadi ikan ni. Kasar ke bagai ni. Ya ini pula. Adakah ada hasil ni? Oh, gagah ni. Apakah itu? Oh, kekong ni, sai. Oh, padu-padu. Kasar-kasar. Letak makan. Oh, kata rezeki. Memang kata tak duduk dia ni. Oh. Ai. Apa seekor ni. Baru balik metan. Oh, ikan betul-betul frenzy. Oh, rezeki. Boleh 2 ekor. Oh, kasar-kasar. Oh, ikan betul-betul makan. Letak nyuk makan. Lambat akak terucut lah. Kalau dia masuk molek tak apa. Yang lekat-lekat bibir korek. Ada. Macam kasar. Dua ekor. Jadi lah.
Puas hati dah. Strike. Saya sahih idam ni. Semoga ada mani-mani. Bismillah. Amin. Ni tak boleh. Tak perlu nak tinggal ni. Ada. Ada. Seekor berasa. 2 ekor. Lagi. Oh, gagah ni. Gagah. Jangan kendor. Gagah. Oh, kasar. Rezeki. Saya. Puas hati. Ada. Oh. Boleh lah kata. Kita tak nak mari dah kerja. Kata kau mau juga tu. Oh, nampak akak boduk tu. Oh, ikan ke dah? Tanda. Tak lepas suka. Boleh kapu besar. Sini. Oh, dia kena tu. Okey kan ni makan puas hati dah. Rezeki sungguh. Bere. Apa? Duduk ah. Ada gu juga buah dah. Makan. Puas hati. Kita pelawar ke sebelah tu mari sini atas. Ada member sebelah ni boleh bawa rumah. Oh, rezeki dia. Ada bagi kan ni. Halus ni. Tak lekat. Oh ya ada. Oh, gelamo masuk lah. Baru masuk gelamo. Ada bagi. Naik. Mana? Duduk. Alcázar. Kokongnya. Kokongnya besar. Tak gagal. Tak gagal mata. Kokongnya. Ini supur ke tak bawa mah supur makan. Kokongnya. Jadi tu. Assalamualaikum. Dah masuk pukul 11 lebih. Dah pagi lagi lah. Kita berhenti awal. Masanya nak ambil anak sekolah lagi tak.
Ni alhamdulillah lah, kata boleh lah, kata rezeki. Member kita ni pun ada kat Asia Strat. Adalah mani-mani ikan tanda, kalau panggil ni kat jenah ada. Kongen nanti kita update lah. Okey. Apa pun kita jumpa di minggu hadapan, ataupun tengoklah sehari dua lagi kita tunggu. Kalau tak sibuk kita tunggu. Mencari rezeki. Jangan lupa follow Fik Sarkastik. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi. Alhamdulillah rezeki hari ni boleh lah kata ada sai. Rasa-rasa berlakon rezeki ni, rezeki orang bagi sikit.